Hey, don't forget to follow, Hai guys, Assalamualaikum. Video baru untuk korang. Aku rasa dah lama kita orang tak update video. Dan hari ni kita orang nak try buat vlog yang selalu orang buat 5 ke 10 hingga 15 minit tu. So kita orang akan cuba record mana yang sempat dan kita orang akan tunjukkan apa yang random untuk korang semua. Okay? So sekarang kita orang baru je balik daripada kerja, ambil anak-anak balik rumah dulu. Chill-chill kejap sebelum kita orang turun makan kejap lagi. Raya makan apa tu? Makan apa? Payah makan apa? Makan buah apple. Nak sikit boleh tak? Give me one. Papa nak satu. Papa nak satu, Fayad. Boleh tak? Ryan, Papa nak satu. Can you give me one? Not clap. Baba nak apple. That apple. Can you give me one? You clap my hand. So clever. Yay, lagi? Again? This is baby Fia. Hi Fia, what are you doing? So tembam ni pipi. Toing 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 toing. Senyum, good girl. Kita tengah tunggu mami tengah kat dalam toilet. Rumah kita orang dekat bawah mall je, so senang lah kalau nak makan ke. Kalau nak makan je kita akan turun bawah rumah. Apa ni, cakap tak nampak muka? Fia. Kenapa Ryan baring kat lantai? What happened? What do you want? Buka TV? TV tak buka tu? Nak kat TV ke? Tak mau kacau adik. Adik tengah hisap puting tu. Ha. Nah, bagi adik Baba buat apa? Meh, give it to me. Alright, thank you. Bagi adik balik. Bagi adik. Adik nak hisap. Muka awak hisap lah. Dah malu. Adik punya lah. Fayad ni kalau dapat phone memang dia tak pandang kiri kanan. Fayad, look at me. Fayad, look at me. Fayad, look at me. Bapa panggil awak ni. Salam. Good boy. Baik pula awak depan kamera. Bye-bye. Bye-bye macam mana bye-bye? Fayad, bye-bye. Fayad, bye-bye please. Bye-bye. Fayad, bye-bye. Okey, tak nak layan. Tengok Fayad Ryan tak pakai baju sama, so aku kena tukar baju dia bagi sama air tamu gaduh. Sebelum keluar kena pakai baju yang sama. Tipikal mak bapak betul nak kena pakai baju sama kalau kembar. Tengok gaduh. Tamu gaduh. Jom kita tukar baju, kita nak keluar ni. No. Dah. Yeay, dah siap tukar baju. Jom kita keluar makan. Jom. Itu bukan kereta lah Fayad. Apa tu? Conteng dinding ke? Itu kan Smurf. Tengok sikit Smurf kan? Kenapa main kat situ? Itu bukan car. Video ni berapa minit dah baru mami keluar. Say hi mami. Oi. So kita nak pergi makan dekat bawah. So tengok je lah kita orang makan dekat mana. Ini kok muka macam tu. Habis main benda tu. A few inches later. Tak tahu lagi. Makan mi hai lam. Yura makan fried rice. Oi. Fried rice baby. Oi, main handphone je tengok YouTube Makanan kita dah sampai. Jom kita makan. Nah. Dah nak makan. Dan Fia pun tidur dengan nyenyaknya. Kita orang makan, dia tidur.
Yeay, kita dah habis pergi makan tadi. So, itulah aktiviti kita orang kalau weekdays balik kerja, lepak-lepak kejap sebelum kita orang pergi makan dekat bawah ataupun Mira masak. So, InsyaAllah kita akan buat lagi video yang Dia tak boleh masak sebab dia terlambat. 5 hingga ke 10 minit vlog untuk korang semua. So seperti biasa jangan lupa update dengan kita orang. Follow kita orang dekat social media. Seperti biasa jangan lupa thumbs up kita orang punya video, like, share and buat apa yang korang suka dengan kita orang punya video. Okay, berjumpa lagi untuk video akan datang. Bye. Rumah bersepah. Comel-comel Pia. Dak. Smile sikit. Say hi. Yang puting tak? Yang puting. Comelnya dia. Nampak tu? Dia duduk comel kan?